Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya sejarah tu ditulis? Hari ini kita akan lihat satu kisah tentang penemuan perubatan yang tersembunyi selama beratus-ratus tahun. Ini kisah tentang seorang jenius yang namanya hampir-hampir saja hilang dari lipatan sejarah, Ibn al-Nafis. Okey, bayangkan selama lebih 400 tahun, buku-buku sejarah perubatan menceritakan benda yang sama. Satu cerita yang semua orang percaya. Satu naratif yang nampak macam tak boleh disangka langsung tentang macam mana kita faham salah satu sistem paling penting dalam badan kita. Tapi, macam mana kalau cerita yang semua orang dah terima ni sebenarnya silap? Jadi, apa sebenarnya kebenaran yang dipegang ramai ni? Jom kita tengok bahagian pertama. Okey, benda yang kita cakap ni namanya peredaran pulmonari. Senang cerita, anggap je macam stesen minyak untuk darah kita. Inilah sistem yang sangat penting yang bawa darah dari jantung ke paru-paru untuk top up oksigen, lepas tu patah balik ke jantung. Kalau ikut buku sejarah lah kan, ceritanya macam ni. Mula-mula pada abad kedua, ada seorang nama Galen. Dia kata darah ni lalu ikut lubang-lubang gaib kat jantung. Lepas tu, berabad-abad kemudian, tahun 1553, Michael Servetus pula muncul dan dapat pujian sebab dialah orang pertama yang terangkan benda ni dengan betul. Akhir sekali, William Harvey datang pada tahun 1628 dan jelaskan keseluruhan sistem peredaran darah. Nah, beratus-ratus tahun, inilah cerita yang semua orang pegang. Tapi, satu penemuan yang tak disangka-sangka kat sebuah perpustakaan di Jerman mengubah semua ni. Dan ini membawa kita ke bahagian kedua, manuskrip di Berlin. Kita sekarang berada pada tahun 1924. Inilah masanya di mana naratif sejarah yang dah bertahan 400 tahun tu mula retak. Ceritanya, penemuan ni berlaku secara tak sengaja. Ada seorang pelajar perubatan dari Mesir, nama dia Muhyi el-Din al-Tatawi. Dia tengah buat kajian, belek-belek manuskrip Arab lama kat sebuah library di Berlin. Tiba-tiba, dia terjumpa sesuatu yang memang mengejutkan. Dalam manuskrip tu, ada penerangan yang sangat terperinci tentang peredaran pulmonari. Dan penulisnya, seorang tabib dari abad ke-13, Ibn al-Nafis. Tunggu sekejap, ini bukan setakat beberapa tahun lebih awal tau. Ini 300 tahun sebelum Servetus. Jadi, penemuan ni bukan sekadar betulkan tarikh. Ia macam menulis semula satu bab penting dalam sejarah perubatan. Mesti anda tertanya-tanya kan, macam mana pula idea dari abad ke-13 ni boleh sampai ke Eropah pada abad ke-16? Ini membawa kita ke bahagian ketiga, perjalanan sebuah idea. Rupanya jejaknya sangat jelas. Okey, dengar ni. Mula-mula, Ibn al-Nafis tulis penemuan dia dalam bahasa Arab pada abad ke-13. Kemudian, lebih kurang 300 tahun lepas tu, seorang sarjana Itali bernama Andrea Alpago terjemahkannya ke dalam bahasa Latin. Dan akhirnya, Michael Servetus baca terjemahan Latin tu dan terbitkan konsep yang sama tapi atas nama dia sendiri. Langsung tak sebut nama Ibn al-Nafis. Tapi, inilah bukti paling kukuh. Bila kita letak tulisan kedua-duanya sebelah menyebelah, bukan sepakat idea yang sama, cara susunan ayat, logik penerangan, Servetus ni boleh dikatakan salin balik je penjelasan Ibn al-Nafis. Jadi ini bukan kebetulan tau. Ini memang satu transmisi ilmu secara langsung. So, bila dah ada bukti sejelas ni, macam mana kita nak betulkan sejarah yang orang dah percaya selama 400 tahun? Okey, jom masuk bahagian 4, membetulkan rekod sejarah. Okey, ceritanya Al-Tatawi bentangkan penemuan dia ni pada penyelia dia. Mereka pula hantar kepada seorang pakar bahasa Arab, Max Meyerhoff. Meyerhoff cek dan dia bukan setakat sahkan. Dia kata teks Servetus tu macam, terjemahan literal. Terus, Meyerhoff cepat-cepat hubungi George Sarton, seorang sejarawan sains yang paling disegani masa tu. Sarton pun setuju dan berjanji akan betulkan fakta ni dalam buku besar dia. Dan dari situlah rekod sejarah dibetulkan secara rasmi. Dan petikan dari Meyerhoff ni memang merumuskan segalanya. Dia kata apa yang buat saya kagum bukanlah persamaan, tapi kesamaan beberapa ayat penting dalam tulisan Servetus dengan kata-kata Ibn al-Nafis. Ini bukan cakap-cakap kosong tau. Ini pengakuan dari seorang pakar yang sahkan satu teks tu memang disalin dari teks yang lain. 656 tahun. Lama tu. Itulah tempoh masa sumbangan genius Ibn al-Nafis ni terkubur, senyap-senyap menunggu untuk ditemui semula.
Dan inilah hasilnya. Garis masa sejarah yang dah dibetulkan. Cuba tengok, jurang besar hampir 1,300 tahun antara Galen dengan Servetus tu sekarang dah diisi oleh orang yang sepatutnya. Ibnul An-Nafis akhirnya mengambil tempatnya yang sah sebagai perintis sebenar. Tapi kan, kisah ni sebenarnya bukan pasal Ibn Al-Nafis seorang je. Ia pasal semua wira-wira sejarah yang tak didendang. Dan ini membawa kita ke bahagian terakhir. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari semua ni? Kisah Ibnu An-Nafis ni satu peringatan yang sangat kuat. Ia tunjukkan yang sejarah ni tak selalunya ditulis oleh orang yang buat penemuan. Kadang-kadang, ia ditulis oleh orang yang ada kelebihan, macam akses kepada mesin cetak atau dekat dengan pusat kuasa di Eropah. Buat penemuan saja tak cukup. Macam mana ia disebarkan, itulah yang menentukan legasi seseorang. Dan ini membuatkan kita terfikir kan, agak-agaknya berapa banyak lagi cerita macam ni yang masih tersimpan dalam arkif-arkif lama di seluruh dunia. Berapa ramai lagi Ibnul Al-Nafis yang kisahnya kita masih belum dengar.